Assalamualaikum geng. Emergency. Minyak habis pula dah. Tadi dekat dia punya fuel range tu, dia tulis lagi 70 km tau. Tadi dia punya indikator pun duk hijau lagi. Tapi tiba-tiba sekali dia maintain 70 km, tiba-tiba dia jadi merah. Terus ni tak keluar apa. Lalai mati enjin terus. Betul-betul tadi minyak mati masa dekat belakang sana lagi. Tapi saya duk try lah. Saya try start. Boleh lah jalan sikit kan. Jalan sikit berhenti. Jalan sikit dia mati enjin. Saya dari arah selatan daripada KL nak menghala ke utara. Nak balik Penang ni. Kilometer berapa ni ya? 408.8. So kalau ada siapa-siapa yang kebetulan lah lalu kat sini kan. Kalau kata boleh standby minyak apa batut, memang rancak kan. Nanti saya bayar upah apa sikit. Kalau tidak jenuh kena tidur tepi highway weh. Kena getah. Tolong siapa-siapa yang lalu kat sini kalau boleh tolong saya, memang rancak apa memang syampoi